Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita cuba bincang sikit bab makhluk-makhluk yang berdamping dengan manusia. Makhluk mana yang berdamping dengan manusia? Makhluk gaib yang berdamping dengan manusia. Seakan ni bagi abang dia 4-5 jenis lah yang berdamping dengan manusia, yang tak berapa nak berpisah dengan manusia, sentiasa bersama manusia. Yang pertamanya, apa yang disebut sebagai koring. Koring pada asal ada dua lah, koring jin dan koring malaikat. Koring jin ni setakat ni yang berfaham dilahirkan bersama lahir seorang manusia. Koring jin ni dilahirkan bersama lahir seorang manusia. Koring jin ni 100% kafir. Dia kafir dan dia berusaha untuk menyesatkan kita manusia. Ni koring jin. Dia berusaha untuk menyesatkan kita manusia dengan apa cara sekalipun. Koring jin ni dia tahu semualah. Perangai kita apa, dia tahu belakang. Dia bersama kita. Yang kecuali koring yang bersama Rasulullah, dia tu yang Islam ni. Koring lain kafir belakang. Berusaha untuk menyesatkan kita manusia. Macam-macam dia berubah, macam-macam. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Biasa kalau tuan dah mati, koring tak mati lagi. Koring tu masih hidup. Sampai bila wallahu alam, dia hidup. Jadi kalau orang nampak macam orang si mati tadi, itu kemungkinan besar ada koring. Yang kedua, koring malaikat. Koring malaikat ni abang tak pasti sangat maklumat dia. Koring malaikat lebih untuk bagi ilham kita kepada manusia, mendorong kita kepada kebaikan. Beri bisikan pada kita untuk buat kebaikan. Ini koring malaikat. Yang keduanya, khodam. Istilah khodam ni seolah macam hamba lah, macam orang gaji lah. Khodam ni orang suruhan. Dan jin ni suka je khodam manusia, pasal jin suka untuk berdamping dengan manusia. Beramalan sikit sebanyak, jin akan mari untuk bertepek dengan manusia, jadi khodam manusia, akan buat apa yang manusia suruh. Itu khodam. Biasa untuk dapat khodam ni cukup mudah sebenarnya. Sila amalan sikit, khodam akan datang berdamping dengan kita. Kalau kita buat amalan bersungguh, lagilah sangat. Tak kira sama amalan tu berupa benda syirik, benda tak betul pun, khodam akan datang berdamping kita. Ataupun amalan tu bentuk keagamaan, kita zikir je. Tapi kalau niat nak khodam, khodam akan mari juga. Pasal dengar cerita, ada seorang tu untuk dapat ilmu merawat, dia zikir 75,000 kali. Mungkin dalam tempoh seminggu, 2 minggu, tak tahulah. Kesudahannya, khodam duduk tepek dengan dia lah, dapat ilmu yang dia nak tadi. Dia macam cara lah. Dan khodam ni juga berkhidmat pada manusia mengikut perjanjian. Ada khodam untuk jadi seorang tok bomor, ada khodam untuk jadi tok bidang, ada khodam untuk buat kebun. Apa jumpa seorang dia, ayah dia bela khodam 17 ekor untuk buat kebun, 10 ekor buat kebun hutan tu. Jin tu buat kerja tu belakang. Ni cerita. Tapi soalnya, apabila pemilik sebelum tu, khodam ni walaupun zahirnya tengok dia bantu kita manusia, hakikatnya dia cuba menyesatkan kita manusia. Kalau nak sesat tu kita tak nampak, tak sedar bahawa dia sedang menyesatkan kita. Dan khodam biasanya dia ada perjanjian. Perjanjian macam-macam lah, mengikut ni lah. Walaupun sekadar khodam tu suruh kita masak telur ayam, masak sebulan je. Telur tu letak atas busuk tau. Letak atas busuk, dia tinggal situ. Jadi makanan jin. Walaupun sebulan, sebutir je. Itu perjanjian dia kira. Banyak macam-macam bentuk perjanjian lah yang khodam ni akan buat dengan manusia. Yang setengah tu Quran, buat tanda, buat tapak kaki. Ada. Yang buat je. Nak kekuatan dan pertolongan jin, kena buat ikut kehendak khodam tadi.
Ya? Jadi khodam tu, satu lagi, khodam ni tak akan berkhidmat kepada manusia secara percuma. Dia bersyarat, dia berperjanjian, bukan pakai tolong kita dok. Ya? Jadi ingat molek, kau boleh jauhi benda-benda yang boleh mengundang khodam. Ya? Dan khodam ni pula, apabila kita mati, pemilik khodam mati, biasa khodam tak lari jauh. Dia akan duduk dalam batang tubuh keluarga si mati. Dan yang ni, kakak apa kita panggil saka keturunan. Kalau si ayah seorang bomo, maka dia tak akan turun, bomo tadi, kemampuan seorang bomo akan turun ke si anak. Si anak akan jadi bomo juga. Si anak akan jadi bomo juga. Dia akan berterusan lah. Abang memang pernah bertemu seorang tukang urut. Abang tanya seorang tukang urut. Dia kata, ilmu dia dapat daripada mana? Dia kata, ilmu dia dapat dari melalui mimpi. Ilmu dapat di alam mimpi. Dia tak belajar mengurut. Tapi tiba-tiba boleh mengurut. Berbidang. Bidang orang bersalin. Kak berkata kemungkinan besar ilmu ni ilmu berkhodam. Ini datang di saka keturunan. Tok nenek kita sama dulu seorang bidang. Turun kat kita. Lepas ni tak mustahil ilmu ni akan turun kat anak pula kita. Anak kita pula. Dia tak berhenti setakat tu. Lepas tu jawab apa? Dia betul dah. Sekarang ada dua anak dia dah. Ada kebolehan bidang. Nampak tak? Dia turun temurung. Ini juga setengah orang istilah leluhur. Leluhur tu keturunan lah. Keturunan kita pendekar lah. Keturunan kita bidang, kita jadi bidang lah. Gitu. Tapi ingat molek, yang berbimbang takut khodam ni atau saka keturunan menyesatkan kita. Dia bukan makhluk baik. Bagi apa? Kalau jin Islam tak akan duduk dengan manusia. Jin Islam tak akan duduk dengan manusia. Yang duduk dengan manusia biasa jin kafir, jin fasik. Jin fasik je yang duduk dengan manusia. Jadi kalau boleh, ya, jauhilah benda macam ni. Ya, jauhi benda macam ni. Dan yang keempatnya yang biasa berdamping dengan manusia, dia panggil tumpang. Tumpang. Dia kadang-kadang kita masuk hutang, masuk darat, jin pun duduk tepek tubuh kita, dia tumpang. Yang tumpang macam ni, dia tak timbul masalah sangat lah. Kalau kita dekat dengan agama, dia akan lari lah. Biasa ada tumpang. Pasal dia selesa, dia suka tengok kita, dia tumpang duduk tubuh kita. Yang tumpang ni, bagi Abah tak menimbul masalah sangat. Tapi kena dapatkan rawatan juga. Pasal takut kalau biarkan lama kelamaan, dia sebati dengan kita. Sukar untuk kita keluarkan diri tubuh kita. Ingat molek, ni lebih kurang 4-5 jenis makhluk gaib yang berdamping dengan manusia. Tapi kalau boleh, kalau takdirkan kita tahu bahawa benda tu ada dengan kita, berusaha untuk buang. Yang koring kita boleh buang. Dia memang sebati dengan kita dah koring ni. Tapi khodam, saka keturunan atau yang tumpang tadi kita belum buat dapatkan rawatan. Tapi kalau Abah berusaha untuk rawat diri sendiri. Berusaha untuk rawat diri sendiri untuk keluarkan khodam saka dari tubuh kita. Pasal ada jangka masa panjang khodam dan saka ni kadang-kadang menimbul masalah kesihatan pada diri kita. Menimbul masalah kesihatan. Kadang ada yang kena kecil manis, ada kena sakit jantung, kena gangguan khodam tadi. Jadi sebelum kena penyakit-penyakit macam tu, berusaha untuk rawat keluarkan khodam dari tubuh kita. Kadang-kadang pelik juga. Benda gini kita baca Quran pun dia tak lari. Tak mudah lah. Tak kena berdapati payah untuk keluar khodam dari tubuh kita. Tak mudah. Ada orang merawat bertahun-tahun tak ada. Yang penting kita kawalkan hati kita di gangguan khodam tadi. Kita tak sedar bahawa dalam diri kita ada sifat tak molek buruk. Bukan kerana kita, bukan kerana jahat kita. Gangguan khodam tadi. Yang paling besar setakat ni, khodam menimbulkan masalah panas barang.
Apa lu panah barang ni? Oh, kita boleh kawal. Panah barang sikit tak apa. Biasa benda tu. Marah sikit biasa. Tapi marah yang melampaui, yang di luar kawalan. Ya? Takut benda-benda macam tu. Dia berusaha dapat karawatan dengan percara sekali. Okey, rasa cukup setakat ni. Sekianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.